ini, marilah kita berkenalan dengan insan istimewa ini. Assalamualaikum, saya Cikgu Julia binti Ismail. Saya lahir di Port Swettenham, Pelabuhan Kelang, Selangor pada 16 Jun 1971. Ibu saya bernama Yah binti Ghaffar. Ayah saya pula bernama Ismail bin Sa'adan. Adik-beradik akak seramai 8 orang. Cuma ibu ayah pelihara 6 orang sajalah. Akak merupakan anak kelima. Bak kata orang, kalau sudah jodoh tidak mana. Bilakah detik dua hati ini mula bertaut? Siapakah insan istimewa yang berjaya mencuri hati beliau? Akak berkahwin pada tahun 1996, 1 Jun 1996. Suami akak Zulkifli bin Sahak. Beliau merupakan dua pupu akak. Sebab kerja suami akak tentera. Okay. Lepas kahwin tu akak tak ikut suami sebab suami duduk di Sabah masa tu. 2 tahun kemudian baru akak ikut suami ke Johor. Suami akak dia duduk Sabah. Sebenarnya akak mohon pindah sana, tapi tapi dia dapat tukar ke PD untuk kursus. Itu jadi akak tak ikutlah. Walaupun nama dah ada dah naik dah semua tu. Kakak PJJ lah dulu. Dulu PJJ. Akak PJJ 2 tahun. Kakak Selangor. Akak kat Selangor. Dekat Sabah. Suami kat Sabah 2 tahun lah akak duduk dengan abang akak. Tapi arwah abang akak lah, dia dah meninggal dunia dah. Berkat kesabaran, kepercayaan dan pengorbanan, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengurniakan cahaya-cahaya mata yang menjadi penyeri kehidupan keluarga mereka. Anak akak seramai 4 orang. Yang sulung anak akak Anis Atika, umur 27 tahun. Dia sambung master di UNIZA. Yang kedua pula anak akak Ahmad Syukri, umurnya 24 tahun. Belajar di UIA, manakala Nuriana yang ketiga di UKM. Anak angkat yang keempat Nur Auni di Sekolah Menengah Agama Sharifah Rusia tingkatan 6. Setelah menelusuri kisah kehidupan dan keluarga beliau, kini tiba masanya untuk kita menyingkap latar belakang pendidikan figura hebat ini. Sekolah rendah akak di Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Kelang tahun 1978 hingga 1983. Kemudian akak sambung tingkatan 1 hingga tingkatan 5 pada tahun 1984 hingga 1988 di Sekolah Menengah Perempuan Raja Zarina Kelang. Kemudian akak menyambung lagi tingkatan 6 di Sekolah Tengku Ampuan Rahimah Kelang 1989 hingga 1990. Selepas STPM, akak ada mohon masuk maktab. Jadi sebelum masuk maktab tu, akak jadi guru ganti di Sekolah Kebangsaan Port Klang, di Sekolah Kebangsaan Tengku Negara Azman sebagai guru ganti. Kemudian akak sambung lagi di Sekolah SRJKC Pandamaran Jaya sebagai guru sandaran pelatih. Akak masuk maktab pada bulan Julai 1992 hingga 1994. Pada masa tu kita ni merupakan ambilan posting praktikum yang pertama dan terakhir. Pada tahun 2012 hingga 2015, beliau telah melanjutkan pelajaran di ASEAN E-University, Subang Jaya, Selangor dalam ijazah sarjana muda pendidikan pengajaran bahasa Melayu. Ayo kita susuri perjalanan perkhidmatan beliau yang telah mewarnai dunia pendidikan. Akak posting praktikum di Sekolah Rendah Konvent 1 Kelang pada Julai 1994.
Kemudian lepas habis akak posting praktikum tu, dapat surat penempatan semula. Akak ditukarkan ke SRK 1 Simpang 5 Klang. Selama 3 tahun akak mengajar di sana. Kemudian baru masa tu akak dah kahwin. Masa di sekolah tu akak berkahwin lah 1996. Kemudian akak mengikut suami berpindah ke SK Kampung Melayu Keluang Johor. Jadi sebab suami akak tentera, jadi akak ni berpindah randa lah. Jadi dari SK Kampung Melayu Keluang ke SK Tangga Batu, kemudian Melaka, SK Tangga Batu Melaka, kemudian pergi balik semula ke SK Port Dickson Negeri Sembilan. Akhir sekali barulah akak tiba di SK Tanjung Bidara Jun 2004 hinggalah sekarang ni. Sepanjang perkhidmatan, beliau mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang APC pada tahun 2010 dan 2020. Di sebalik sosok seorang guru yang berdedikasi ini, pasti ada sebabnya. Akak berminat jadi cikgu masa sekolah menengah lagi. Ada feeling sikit. Apa tu? Setiap kali hari guru, cikgu-cikgu sedih pula. Cikgu-cikgu menyanyi hari guru, akak tertarik lagu tersebut. Rasa macam terharu, rasa seronok dengan lagu tu, mendayu-dayu. Itu punca akak minat jadi cikgu. Kami Guru Malaysia. Lagu Kami Guru Malaysia. Lagu tu yang buat akak tertarik nak jadi guru. Sedih pula. Tiba-tiba. Sebelum akak berundur diri, akak memohon maaf zahir dan batin atas kesilapan akak yang sengaja maupun yang tidak sengaja pada semua warga SKTB, terutama kepada rakan-rakan di bilik guru. Kalau ada salah dan silap semua, tak mohon minta maaf lah daripada hati. Akak juga mengucapkan terima kasih pada semua warga SKTB atas kerjasama yang diberikan sepanjang akak berkhidmat di sekolah ini. Akak rasa bahagia berada di sekolah ni, dapat kerjasama yang baik daripada semua adik-adik yang semua senang. Seorang jadi kakak, tiba-tiba dapat kakak seorang, Cik Aina. Akak doakan semoga SK Tanjung Bidara terus cemerlang, gemilang, terkenal, sampai satu Malaysia kenal SK Tanjung Bidara. Walaupun sekolah kampung, tetapi hebatnya, gahnya seperti sekolah-sekolah bandar yang terserlah. Terima kasih semua. I love warga SK Tanjung Bidara. Terima kasih semua.